Hang tengok sama keluarga hang. Sebelum hang nak jilat baru apa. Ni. Hang tahu tak nyanyok jawapan nyanyok? Yang hang duk menjilat, yang hang duk memuja, depa tu nyanyok, hang tahu tak? Awak hang bangang sangat. Sebelum ni hang tak biasa dengar ke? Janji bagi demi janji, demi janji, demi janji, demi janji. Dan hari ni janji itu semua dah tidak ada lagi. Dan untuk pengetahuan hang pula baru ataupun lebih dikenali sebagai K9 DAP, aku beritahu kat hang, pemimpin-pemimpin yang bersekongkol dengan PH ini, mereka sedang menipu rakyat-rakyat yang ada di dalam Malaysia. Rakyat yang tak suka, tak apalah, tak kena kencing, taklah sakit hati, kan? Cuma ditindas juga. Tapi yang kesiannya, orang-orang yang daripada UMNO, PKR, Amanah, DAP, mereka terkesan dengan tindakan daripada pemimpin-pemimpin yang disifatkan sebagai nyanyok. Pasal apa nyanyok? Orang nyanyok ni, biasa tengok dah orang nyanyok, bangang. Bodoh. Hang biasa tengok dah orang nyanyok. Bila tadi dia bercakap, Myla ni, dia lupa. Tapi yang ni, 25 tahun dia duduk cakap, tapi mai untuk 2 tahun setengah ni, bukan kata dia lupa, malah dia tak ulang lagi. Hampa nak ke pemimpin-pemimpin yang nyanyok ni nak teruskan memimpin hampa? Orang gila pun reti pilih yang mana satu yang mereka nak. Jangan jadi lebih gila daripada orang gila. Baru faham. Ni aku kata ni, jangan jadi gila daripada orang gila. Cukup-cukuplah menjilat, cukup-cukuplah jadi pencacar, jadi parwa pada mereka. Berhenti. Makan duit halal sudah. Jangan duk menterkedarah duit haram. Baru faham. Dan satu lagi nak beritahu kat hang, kita sekarang ni bukan kata kami yang lawan mereka, malah keturunan hang pun, mak pak hang, adik-beradik hang pun duk mengalami masalah tekanan daripada pemimpin nyanyok yang duk jilat tu. Hang faham tak baru? Hang tengok sama keluarga hang sebelum hang nak jilat baru yang di atas hang tu. Bangang yakin naik. Pakai otak sikit buat aja. Mahasiswa pun dah berbunyi. Bukan setakat mahasiswa, swasta pun dah bunyi. Orang dalam kerajaan pun dah bunyi. Orang yang dalam keselamatan pun dah bunyi. Hei, hang ni dah. Pagi-pagi menterkedarah apa? Awak bodoh daripada lembu yang menang pertandingan lembu-lembu bodoh kan? Hei, payah orang macam apa ni.